Saya di sini bukan sebagai YB. Saya di sini sebagai tunang kamu, bodyguard kamu, yang perlu menjaga kamu. It is my job. Cuma saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada warga Kota Belud kerana sentiasa memberikan sokongan yang padu kepada tunang saya, Bella. Saya cemburu kerana sebelum ini saya hanya dapat lihat dia perform. Kalau di Sabah saya hanya dapat lihat di TikTok live. Tapi hari ini dapat lihat berdepan. Lagi cantik dan menawan. Dan saya rasa hubungan itu akan jadi untuk kamu semua dia menyanyi. Mungkin ada ucapan kah? Saya mau jemput semula boleh YB ke sini. Okey, terima kasih semua. Okey, kita dengar ucapan dari YB dulu, okey? Saya dimaklumkan hari ini saya tidak biasa sepentas dengan tunang saya di depan. Malu pula. Cuma saya tak. Sekejap. Macam ada kurang. Boleh kan YB cakap sabarlah. Boleh. Cuma saya tak biasa. Sabar dulu, saya tak biasa. Sebab tadi bila saya duduk dekat bawah, tunang saya panggil saya YB. Tak pernah saya dengan YB ni. Saya di sini bukan sebagai YB. Saya di sini sebagai tunang kamu, bodyguard kamu, yang perlu menjaga kamu. It's my job. Cuma saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada warga Kota Belud kerana sentiasa memberikan sokongan yang padu kepada tunang saya, Bella. Saya cemburu kerana sebelum ini saya hanya dapat lihat dia perform. Kalau di Sabah saya hanya dapat lihat di TikTok live. Tapi hari ini dapat lihat berdepan. Lagi cantik dan menawan. Dan saya rasa hubungan itu akan merapatkan saya dengan Sabah, insyaAllah. Semoga kita jumpa lagi di Kota Belud. Terima kasih kerana merapatkan sah saya bersama dengan wanita istimewa. Hai guys, welcome back to my channel. Sweetnya bila YB Syed Saddiq sanggup ke Kota Belud untuk menemani Cik Tunang Bella Astila. Sebelum nak tonton lebih lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ni. Di sebalik kemeriahan, persembahan dan sorakan peminat, ada satu momen yang mencuri perhatian ramai apabila kamera sempat merakam reaksi Syed Saddiq yang dilihat begitu fokus memandang Bella Astila ketika sedang membuat persembahan. Kadangkala cinta tak perlu diungkap dengan kata-kata. Cara seseorang memandang insan yang disayanginya pun sudah cukup menceritakan segalanya. Senyuman, perhatian dan pandangan yang penuh rasa bangga tu seringkali lebih bermakna daripada 1000 ungkapan romantis. Ramai yang tak dapat menahan senyum melihat momen tersebut, apatah lagi apabila Bella tampil memukau di atas pentas sementara Syed Saddiq setia memberi sokongan dari bawah. Memang lovebird sangat. Bila seseorang sanggup terbang jauh hanya untuk memberi sokongan kepada insan yang disayangi, itu bukan lagi tentang jarak tetapi tentang keutamaan. Kehadiran Syed Saddiq di Kota Belud bagi menemani tunangnya Bella Astila di Festival Sabah Footscray 2026 nyata mencuri perhatian ramai. Lebih manis, ucapan yang diberikan kepada Bella membuatkan ramai tersenyum melihat betapa besarnya rasa hormat dan penghargaan yang ditunjukkan kepada insan tersayang. Kadangkala cinta bukan diukur melalui hadiah yang mahal atau kata-kata yang berlebihan. Cukup dengan hadir ketika diperlukan, memberi sokongan tanpa diminta dan sentiasa menjadi orang pertama yang percaya pada pasangan.
Dalam sebuah hubungan, sokongan adalah bahasa cinta yang paling mudah dirasai. Apabila seseorang sanggup meluangkan masa, meninggalkan kesibukan dan hadir untuk menyokong pasangan, ia menunjukkan bahawa hubungan itu dihargai dan diberi keutamaan. Kita juga belajar bahawa pasangan yang baik bukanlah yang sentiasa berada di hadapan, tetapi yang setia berada di sisi mereka, hadir bukan untuk mengambil perhatian, tetapi untuk memberi kekuatan ketika pasangan sedang bersinar. Kadangkala, perkara kecil seperti hadir di sebuah acara, mendengar cerita selepas hari yang panjang, atau memberi kata-kata semangat mampu memberi makna yang lebih besar daripada apa yang kita sangkakan. Semoga hubungan Bella Astila dan Syed Saddiq terus dipenuhi kasih sayang, kepercayaan dan sokongan yang tak pernah putus. Semoga segala urusan mereka dimudahkan dan sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pada akhirnya, cinta yang paling indah bukan tentang siapa yang paling banyak berkata I love you, tetapi siapa yang membuktikannya melalui tindakan setiap hari. Jika cinta benar-benar tentang kehadiran, adakah kita sanggup meluangkan masa untuk orang yang kita sayang, walaupun ketika hidup kita sendiri sedang sibuk mengejar banyak perkara? Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ni. Talk live. Tapi hari ni dapat lihat berdepan. Lagi cantik dan menawan. Dan saya rasa hubungan itu akan merapatkan saya dengan Sabah, insya-Allah.